Okay guys, ini adalah mikrofon daripada Holy Land Lark M2S. Serius aku cakap dengan kau, harga dia memang sangat mahal. Dan kalau korang tak ada bajet lagi, korang boleh tengok video ni, korang boleh tekan beg kuning, boleh masukkan dalam kad dulu. Dan bila dah ada bajet, boleh terus beli. Tapi kalau korang dah ada bajet dan sedang mencari-cari satu mikrofon yang sedap, yang bunyi dia crispy, yang bunyi dia memang ya Allah sedapnya, ini adalah mikrofon yang korang kena dapatkan. Harga dia okey lah. Tadi kan cakap dah mahal, tapi korang dengar sendiri macam mana aku punya cakap ni. Aku cakap kuat-kuat pun dia tak pecah. Aku cakap slow-slow macam ni pun dia boleh dengar lagi. Sekarang ni aku cakap sangat slow dan aku cakap jauh-jauh, dia boleh cakap sejauh 300 meter daripada korang punya phone tahu. Tak ada masalah, tak ada pun hilang pendengaran tu. Tak ada pun hilang suara tu. Okay. Dan dia ada noise reduction. Sekarang ni noise reduction dia tengah off, so korang boleh dengar suara kereta, suara alam, suara burung. Dan aku nak onkan noise reduction dia. Tekan saja button kat tepi ni untuk jadikan warna biru dekat ni jadi warna hijau. Okay, jap. Okay, sekarang dia dah on. Noise reduction dah on. Korang boleh dengar tak perbezaan antara yang suara tadi tu, yang mana korang boleh dengar suara ni kereta lalu tadi. Korang dengar tak? Tak dengar kan? Tak dengar kan? Nice way. Harga dia mahal tapi berbaloi. So kalau korang ada bajet, apa lagi? Terus check out. Tapi kalau tak ada bajet tak apa, masukkan dalam kad dulu pun tak apa, tak ada masalah. Tak ambil hatilah. Okay, yang penting Mark Holy Land ni memang sangat best. Yang aku ambil ni yang biasa-biasa je. Dia ada satu casing, ada receiver, ada dua mikrofon ataupun transmitter. Tu je. Okay. Tapi kalau korang nak ambil yang combo yang ada dia punya benda tu, itu terpulang korang lah. Macam aku nak guna kat phone je. Itu pun dah cukup dah. Dan mahal.